Untuk tambahkan seri di muka kita, kita senaraikan 3 hingga 5 kesyukuran kita setiap pagi. Saya Alhamdulillah dapat bangun, dapat solat subuh, dapat hidup, dan dapat tengok muka anak dan isteri, dan dapat turun jogging. Dapat apa lagi? Tengah fikir. Banyak sebenarnya. Tadi naik lift tak beratur panjang, tak beratur lama. And then jalan hantar anak sekolah tadi, traffic light tak lama sangat, jalan tak jam sangat. Dan cuaca Alhamdulillah hari ni tadi hujan, sekarang dah okey, dah tak hujan walaupun mendung. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau kita fokus pada benda yang baik setiap hari, kita akan dapat benda yang baik lah. Kalau kita bangun pagi kita fikir benda yang stres, masalah, memang kita akan stres dan masalah lah. Jadi amalkan setiap hari, tanya diri kita apakah kesyukuran kita pada hari ini. Paling kurang 3 ataupun 5 ataupun 10. Lagi banyak kesyukuran, itu menandakan bahawa kita ni seorang yang bersyukur, dan kita akan diberi nikmat yang berganda-ganda oleh Allah Ta'ala. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi rezeki kita. Jadi ini video yang kelima daripada cabaran menghasilkan 100 video untuk mempromosikan syurgafirdaus.com.